Europe celah mana cakap Weh, mana satu ni? Pening lah. Alah, ambil je yang mahal. Confirm elok. Tapi aku tak reti baca label. Wait. Apa yang kau tak reti baca? Tengok ni. Packaging pun premium. Mesti import daripada Europe. Barulah standard kita. Amboi, standard. Tapi harga mesti standard kayangan ni. Tapi packaging dia nampak kelas lah. Europe celah mana cakap oi? Korang tengok ni. Tu kan logo je. Ni kan logo buatan Malaysia. Buatan Malaysia. Buatan Malaysia. Yes lah. Ingatkan barang luar. Lawa gila packaging dia. Tapi Izlin, logo ni dia buat kat sini je. Kualiti okey ke? Produk je ni. Logo ni bukan main cap sahaja je. Dia tanda produk kita berkualiti, harga berpatutan dan juga bersih. Okay, so sekarang kita ada misi. Kita cari logo ni. Ada brand? Jom! Kalau tuan pergi ke kota, Jumpa. Ni pun ada. asal di desa. Kalau tuan sayangkan Jumpa. jangan lupa berbudi bahasa. Hai merah Wow. Banyak makanan buatan Malaysia rupanya. Bukan makanan je, fashion, ceraf tangan, macam-macam lagi lah. Lepas ni kita cari logo buatan Malaysia je. Tenang kerja aku. Lepas ni aku cari logo buatan Malaysia je, terus beli. Ingat tau, nampak logo ni? Terus beli. Jom beli lokal. Kalau tuan pergi ke kota, jangan lupa asal di desa.